So sekarang kita ada problem. Kita tak tahu berapakah harga dan nilai jam tangan milik Khairi Jamaluddin. Okey, jom kita nak spot jam Khairi Jamaluddin. Oh, KJ MJ. KJ MJ. Okey. Terkenal tu, dia macam nama tu tak boleh sebelah-sebelah, takut confuse. Yes, yeah. What the frog? Mana jam bos? What is this? Saya dah malas nak pakai. Yelah. Let lu, subkot lu kan. Astagfirullah. So, ini saya tak tahu jam apa. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Oleh itu, saya pun tak boleh nak bagi tahu berapa harga. Tapi saya assume lah saya assume ni adalah Garmin lah. Saya tak tahu kalau ada nak kata macam mungkin Samsung macam tidak. Macam Garmin. Usually Garmin mungkin daripada 2,000 ke 6,000. Betul. So mungkin RM3,000 lah kot. Wallahu alam. Whoever yang tahu ini adalah jam apa, tolong sertakan nama jam pertama KJ dan harga jam tersebut. Berserta sahaja. So andai kata berserta sahaja, betul. Nama, harga dan sahaja. Okey, jom kita spot yang kedua. Weh, first time tak bagi harga, tak bagi nama. Oh, gila. Mirzan. Okey, jom. Yang seterusnya. Yang ini dah terang-terang ada nama kan. Ni apa ni? Oi, ini Garmin bro. Macam mana dia tahu ni tangan KJ? Kalau dia tipu je dia tu kat tangan KJ. Saya tak pasti ini jam apa juga. Yang saya tahu ni Garmin. Aduh, korang alah. Okey, saya minta maaf lagi sekali. Maksudnya korang kena komen 2 kali. 2 kali. Okey. Tolong bagi tahu saya ini adalah jam Garmin model apa, harga berapa dan sahaja. Okey. So sekarang kita ada problem. Kita tak tahu berapakah harga dan nilai jam tangan milik Khairi Jamaluddin. KIV lah video ni. Ya, milik YB Khairi Jamaluddin, YB KJ, kita tak pasti harga jam dia berapa. Sebab saya tak pernah main dengan Garmin. So saya pun tak tahu. So hopefully korang boleh membantu. InsyaAllah tolong bantu kita orang. Tolong saya lah bantu. Kalau tak video ni takkan habis sebenarnya. Ya. So hopefully korang boleh bantu. Share pada kawan-kawan, rakan-rakan dah taulan balik kat kampung dan sebagainya. Make sure korang korban lembu tahun ni. Okay? InsyaAllah dengan akikah korban iConfirm, betul. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.